walau bagaimanapun sebetulnya di Sabah ini rata-rata populasi dia 3,9 juta. Jadi saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri Ekonomi, macam mana ukuran tafsiran kemiskinan ini di Sabah dan Semenanjung? Sebab Sabah ini dua-dua daerah miskin Tongod dan Kinabatangan ini di bawah parlimen saya, Yang Tua. Keluasan dia sikit lagi macam keluasan negeri Pahang. Jadi saya rasa Yang Berhormat ada tersilap sedikit menafsir, dan saya rela membawa Yang Berhormat 2-3 hari kita tour di kawasan-kawasan miskin Tegar ini. Biar Yang Berhormat nampak gambaran macam mana corak kemiskinan dia. Jalan raya tidak ada, api elektrik tidak ada, air tidak ada. Jadi saya tidak tahu, di Sabah cuma 6,000. Itu terlalu rasa saya penghinaan kepada orang-orang miskin di Sabah. Jadi saya minta Yang Berhormat berikan bagaimana ukuran kemiskinan di Sabah itu dilaksanakan. Dan corak cadangan yang dilontar oleh Yang Berhormat Menteri tadi memang baik, tetapi untuk pelaksanaan di kawasan-kawasan terpencil ini terlalu mustahil untuk kita laksanakan. Itu kalau Yang Berhormat tidak percaya, saya kata saya akan bawa Yang Berhormat, bawa pegawai Yang Berhormat, kita turun 2-3 hari, penat lelah tidak apalah. Yang penting Berhormat ada pengalaman macam saya menangani masalah yang mereka hadapi. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Kinabatangan. Saya ingat kebanyakan daripada kita memang pernah sampai ke Sabah sehingga kawasan pedalaman. Jadi kita sedia maklum. Cuma pengukuran itu adalah pengukuran piawai yang bukan saja piawai di Malaysia dan telah digunakan sejak merdeka dan ditambah baik daripada satu masa ke satu masa, tetapi juga ia adalah piawai antarabangsa. Kita diikat oleh piawai antarabangsa. Bagaimana perkara ini banyak dibincangkan sebelum ini. Pelaporan kemiskinan rasmi negara adalah berdasarkan kaedah survey. Sebab itu ia dibuat setiap 2 tahun, survey pendapatan, perbelanjaan isi rumah dan kemudahan asas. Kaedahnya ialah dengan melihat kepada belanja minima yang diperlukan untuk memenuhi kehendak kalori makanan dan keperluan asas. Jadi yang membezakan ialah untuk garis kemiskinan Tegar yang saya sebut RM1,218 di Sabah tadi, ialah keperluan belanja untuk membeli makanan yang diperlukan bagi satu isi rumah. Kalau ditambah lagi dengan perbelanjaan-perbelanjaan lain, pakaian dan sebagainya, itu sudah masuk kepada miskin. Dan ini adalah piawai pengukuran kemiskinan yang piawai di seluruh dunia, kan. Jadi bila disebut 6,937 tadi itu, ia berdasarkan survey yang dibuat setiap 2 tahun. Sebab itu kita sedia maklum bahawa pelaporan kalau berdasarkan survey semata-mata, sementara itu adalah kaedah yang diterima pakai seantero alam untuk menentukan kadar kemiskinan, tetapi untuk usaha membasmi kemiskinan, kita perlukan satu pangkalan data yang berbentuk granular. Dia tidak boleh di peringkat makro, tetapi mengukur setiap isi rumah. Proses itu memang telah berjalan dan sedang berjalan. Ada cabarannya kalau di Sabah, kerana contohnya padu. Sebab itu saya sedia maklum permohonan kerajaan Sabah contohnya untuk Kementerian Ekonomi memperuntukkan wang untuk kita mendaftarkan isi rumah. Kerana kalau mereka tercicir daripada pangkalan data sebegini, maka itu yang selalu ada dilihat ada perbezaan di antara pelaporan rasmi dengan macam mana kita nak membasmi. Jadi insya-Allah yang itu akan berterusan, sementara perkara-perkara lain seperti peruntukan untuk infrastruktur itu akan terus diberi perhatian, tetapi ia satu proses yang akan berterusan. Dan apabila infrastruktur ini sama ada fizikal ataupun infrastruktur pembasmian kemiskinan itu berjalan dengan baik, insya-Allah kita boleh lebih tahu dan dapat capaian itu akan lebih menyeluruh.